Ini pagi kedua di Seoul. Hari kedua di Seoul. Ni pukul 6 pagi. Kami nak bergerak untuk naik train ke Jeonju. Kita punya jalan Toge. Toge. Lepas tu kita naik ni sampai Seongsan. Kau sejuk tak? Subway dekat sini banyak tangga tau. Jadi kalau datang dengan orang tua ataupun kanak-kanak, lebih baik naik bas lah. Kita orang book train pukul 7 suku. Kena pergi KTX. Perjalanan ke Jeonju dalam sejam 44 minit. Subway kat sini sangat punctual. Kekerapan ikut peak hours 2-3 minit dah sampai. Ni kami dah sampai ke Seongsan. Nak pergi KTX. Okay, thank you. Kamsahamnida. Tahu. Couple yang nak pergi naik KTX juga. Kebetulan ada orang tunjukkan lift, jadi kita orang ikut diorang. Kalau tak, kita orang kena naik tangga tinggi. Ni KTX dah sampai. KTX pun sangat punctual. Best lah. 세상이 나를 등진 것 같이 슬프다가도 어느 날은 찢어지게 웃습니다. 우리의 우정은 늘 과하고 사랑의 이어폰 소리는 낮춰주시고 통화는 통로에서 부탁드립니다. 승객 여러분의 배려에 감사드립니다. Kami sampai kat Jeonju jam pukul 8.50. Jeonju macam buat Ipoh sikit. Tapi semua orang laju-laju nak pergi kerja. Aku takut. Destination kat Jeonju, kami pergi ke Jeonju Hanok Village. Kawasan dia sangat besar. Ada museum, sunyi. Tak ramai orang sangat. Itu boleh jalan juga Badilah. Mungkin sebab masa tu pun hari Jumaat. Okay, tengok. Cantik dia punya seni bina. Dia kekalkan seni bina ni supaya orang boleh datang visit. Padahal kita kat mana sekarang? Jeonju Hanok Village. Masih sempat tengok cenderah hati dekat Jeonju. Apa kat Fatihah?
tempat kedua kita pergi Hanbuk Gold Tunnel. Ni ada dalam chapter 25-21. Ni dalam perjalanan. So, akhirnya dah sampai ke Hanbuk Gold Tunnel. Kalau siapa tengok 25-21 ni, banyak scene dalam ni. Ada friendship scene, ada breakup scene, Nahido dan Baek Ijin. Berdekatan tunnel ni sebenarnya ada Jeonju Ecological Museum. So kita akan masuk dan sangat interaktif untuk kanak-kanak lagi. Best gila. So ada ikan ni, nanti dia datang kiss jari kita. Lihat tempat ketiga, pergi rumah Nahido. Akhirnya hari ni hari jadi Kim Tae-ri juga. Jadi rumah dia macam ni lah keadaannya bila kita orang datang tu. Tapi nak pergi tu kena panjat bukit yang sangat tinggi. Selesai di Jeonju, kita ambil train pukul 4 suku dan akan sampai di Seoul pada pukul 6. Itulah kita orang punya hotel daripada luar, dekat jalan raya, tak boleh naik bukit. This is our hotel. Malam tu pula kita orang pergi Chaem dekat Myeongdong. Ada banyak bancai. Lepas dia tengah tuang air dekat nasi. Kami jalan Myeongdong sekejap. Malam tu dan kemudian balik hotel. Orang nak balik. Jalan.